Basic barang makeup pun saya tak tahu sebab saya bukan perempuan. Bulu kening, dia bulu lain. Sinilah sikit baby. Kenapa baby jauh sangat? Lentik. Bentik ke? Lentik. Ya, lipstick I tak bodoh sangat. Hitamkan muka pula. Buat apa pakai foundation? Kita kami kamu Jeffrey. Ya. Okay, hari ni kita nak buat apa yang? Hari ni kita nak buat konten macam konten. Ada seorang YouTuber tu, nama dia Ali Irfan. Konten apa konten ni? Konten tu lah yang kita akan buat, iaitu blindfold makeup. Tapi yang makeupnya semestinya bukan saya lah sebab saya tak tahu. Basic barang makeup pun saya tak tahu sebab saya bukan perempuan. Tapi yalah, tidak lain tidak bukan, Saya lah yang akan makeup. Okay? Tapi I need to close my eye. Belakang ni memang dah ada makeup dah. Okay? I akan bagi tahu. Okay sayang, bagi tahu I mana cushion apa semua kan. I akan pergi situ berdasarkan apa yang arahan yang dia bagi. Kalau I tahu, yang I tahu je lah. Macam I cakap I nak eyeshadow, dia kena bagi tahu lah mana eyeshadow. Sekarang ni dia memang tak tahu apa itu eyeshadow, apa itu blusher. I don't know, dia tahu ke dok. Kalau dia tahu tu bagus lah. Kalau dia tak tahu tu nantak dia muka dia. So first we need to tutup dulu mata. Okay, so yang ni memang dia tak nampak tau dekat sini. Okay. Dia dah pakai ni mask dekat muka, dekat mata. Ya Allah, terbuka. Allah, terbuka pula dah. Dia macam ni, saya ni tak tahulah. Kalau dulu zaman COVID kita pakai extender tau. Sekarang ni kita tak ada extender. Mask pula satu. Kalau ada satu lagi memang kita dapat koyak dia punya tali. So guys, tak apa. Dalam mask pun saya jujur saya memang tutup mata. So saya memang tak nampak. Walaupun dekat bawah ni sebenarnya boleh nampak, tapi saya memang dah tutup mata. Sebab benda ni challenge. So, dah tunggu lagi, kita mula sekarang. You pakai dekat diri you jap. Bagi I muka you jap. Okay, so first I nak foundation dululah. Okay, tu. You bawa tangan I. Kiri. Bawah, kiri. Kiri. Okay, kiri hujung, paling hujung. Ni. Okay, ni foundation guys. Foundation. Cushion. Tak ada buka bi. Saya mana tahu? Puluh, I mana nampak ni? Ada button dia. Rasa. Tekan sikit ada button. Tu bukan, tu belakang. Okay, ni depan. Asal tak boleh? Ni. Okay. Muka you tak ada. Sekejap, ini foundation review hari tu. So kita pakailah dekat muka dia. Kalau foundation aku memang kalau cushion aku memang aku tak pakailah. Mana muka you? Sekejap. Mana muka you? Tak boleh pegang you kan? Tak boleh? Asal pula. Tangan dia tak boleh. Tangan dia dekat belakang. I mean, where is your face? This is your face. Okay. Okay, you senyap je tau. Gila, susah juga makeup tak ada. Ni dahi you, I tahu dahi you luas. Oh ni, saya dulu muak korang, muak adik saya lah. So kalau ada event apa-apa memang saya lah makeup. Tapi so far belum pernah lagi saya makeup dalam keadaan tutup mata. Okay dah. Belum, I rasa belum lagi. Dah. Cukup. Okay, next saya nak powder tak ada kan? Powder tak ada. Saya nak saya nak kening. Saya nak buat kening. Terus tu. Sini. Kening. Tu kening. Okay, tu kening. Okay, I rasa ni betul ni. Ni kening. Tak tahu betul ke tak guys. Ni kening ke apa. Tak tahu. Saya main cakap je. Oh, ni kening. Mesti lebat di ujung. Berus. Cepat yang. Betul tu. Berus. Mata I.
Kena mata eh? Ni. Dia bulu kening, dia bulu kena air. Okay. Eyeshadow be. Eyeshadow. Tu. Betul. Ni. Berus eyeshadow. Ni. Tu. Bukan tu. Ni. Bukan. Tu. Satu lagi. Tu. Ni. Bukan. Tu. Sinilah sikit baby. Kenapa baby jauh sangat? Betul kan ni? Air dah masuk dah tak berus air dalam ni? Belum. Tak apalah. Ni betul? Okey. Betul ke tak tahu guys? Basah sangat kau. Anak aku ni. Kenapa? Anak dekat you ke? Oh, dia dengan you? Jangan air terletak dekat muka dia pula. Tak. Takkan muka mati ada bulu. Dia gatal hidung air. Ni mata kan? Rasa dia bulu banyak sangat ni. Cuba sini Bulu sikit. mata air lah tu. Betul. Kau tahu tak kenapa susah? Sebab dalam ni saya tutup mata juga. So dia macam gelapnya dunia ni. Okay. Eyeliner. Eyeliner untuk lukis tepi mata tu. Eyeliner. Ni. Ada. Ni. Bukan. Bukan. Eyeliner macam pen. Ni. Ni. Nope. Ni. Pula. Senyap pula you ni. Mana you? Ni. Cakap belakang kiri. Ni. Ni. Aduh. Eyeliner mata. Sini sikit baby. Muka baby nampak tak cermin? Nampak. Cermin pula dah. Okay, sekarang ni blusher lah, blusher. Blusher pink pipi. Blusher tu. Tu blusher. Betul ke tak tu guys? Blusher. Berus besar. Besar. Cari. Tu. Okay. Ni betul dah ni rasa. Saya rasa ni betul sebab berus dia rasa betul. Tak payah pegang gitu. Kena just letak je. Ada Saya bagi muka. takut. Tak ada takut. Mana muka you ni betul? Tak ada pun angin ni. Ni muka. Ni muka. Okay, jap. Maskara. Tu. Maskara yang kecil. Betul. Bukan. Tapi Maskara lah, maskara. Bulu mata. Ni. Allah, aku tak boleh bagi dia. Bukan. Tu. Tu. Ni berus. Tu bulu mata kan? Maskara. Ni maskara. Oh, ni kening. Ni bulu mata. Lentik. Lentik, lebat bulu mata. Kiri pula. Bawah sikit tu. Lentik kan? Pandai dok I buat. Sebab dia macam nak. Lentik kan? Betul-betul rasa macam dekat bulu lah. So macam I pandai lah. Nope. Lipstick. Ya, lipstick I tak bodoh sangat. Lipstick ujung bulat. Tu. Lipstick. I rasa dia set dah ni. Tak payahlah pegang, just letak je. Marah. Susah lah nak uji tak ni. Alright. Ni belum. Bronzer kot yang tu dengan highlighter kilat. Bronzer pula. Bronzer. Ya, yang pipi gelap-gelap tu. Nani? Ni apa? Tu tak tahu. Apa benda? Apa tu? Tu agak apa tu? Ni bronzer.
Bronzer ni hitam muka tu. Hitamkan muka pula. Buat apa pakai foundation? Tu sayang. Bukan. Ujung atas. Ya. Atas. Okey, ni bronzer. Muka you mana ni? Bronzer. Hidung. Ni untuk shading hidung juga. Sebab kalau you nak hidung mancung, you memang kena ni lah bronzer. Ni hidung you Mana hidung? Tu tadi. Oh, tu dah tulang. Ni hidung. Ni tulang. Tu. Ni lah. Pipi you tulang pipi. Jawline ke? Bukan je. Oh, you kena buat macam tu. Alright, betul. Okay, now blusher untuk pink pipi. Highlighter. Lighter pula. Lighter ke apa dia? Highlighter untuk kilat pipi tu. Macam Tu. Rasa ni. Ni. Tak tahu. Tu dah rasa. Berus. Pakailah berus tu. Apa dia? Ni atas keningan. Hidung. Betul lah tu hidung di situ. Betul. Kat mana lagi? Saudara terakhir tu. Bawah mata. Ni dekat atas bibir. Okay dah. Seronoknya. Tak sabar nak tengok hasil. Bila nak tengok hasil baby? Sekarang. Buka. 1, 2. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tadi rasa macam makeup betul? Handsome ni. Kenapa tadi rasa macam makeup tu betul dah? Sekejap. Foundation macam betul. Foundation je betul. Yang lain ada yang I main-main tapi ada yang you kata ni hidung I. Mana hidung you? Ni hidung, ni pipi. Pula dah patutlah pink. Ni bulu mata. Bulu mata lentik. Oh, patutlah mata you macam tak comot. Ke atas ni pula. Tapi I rasa macam I dah makeup. I rasa macam tertukar ni dengan apa tadi yang kena. Ni eyeliner. Ada tadi. I tunjuk. Macam salah. Ni eyeliner baru nampak eyeliner. Makeup Martin dah pula. Dah lah eyeliner susah nak cuci. Dah lah you. Dah lah I tak ada makeup remover ni. Tak beli lagi. Tak apa. Cuci muka. Klorok. Tak ada dah muka. Kalau saya tak tahu sangat barang. Ni pun saya boleh tukar. Eyeliner. Eyeliner dengan apa ada? Juga hot kening ada. Eyebrow. Cantik tak korang? Hasil makeup saya. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Jumpa lagi pada next episode. Thank you so much. Tengok video ni sampai habis. And itu sajalah. Okay, so bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.